Jong, legenda Nusantara yang dihilangkan penjajah. Hari ini masih ada yang sinis kata nenek moyang kita cuma mampu bina sampan kecil. Kapal gergasi di laut hanyalah Jong China. Tapi rekod Portugis tahun 1513 buktikan sebaliknya. Portugis sendiri ketakutan berdepan Jong kita yang mereka gambarkan sebagai kota terapung sekitar 1000 tan yang buat kapal Portugis kelihatan kerdil. Jong bukan tiruan sesiapa, ia mega struktur kejuruteraan Nusantara. Tanpa paku besi tapi pasak kayu dan ikatan fiber yang anjal, Jong menyerap hentaman ombak dan memantulkan peluru meriam kerana dindingnya berlapis tebal. Lebih teruk, perkataan Jong yang dikenali dunia hari ini sebenarnya berasal daripada perkataan Jong Melayu, tapi identiti asalnya dipadam dalam naratif kolonial. Jong kita dibakar dalam perang dan ilmu pembinaannya dirampas penjajah. Kapalnya hilang tapi ingatannya jangan. Sejarah kita bukan hanya di darat, ia pernah gegarkan samudera. Sebarkan fakta sebenar ini, angkat kembali kearifan watan dalam ilmu kapal layar, kerana bangsa pelaut yang hebat tak wajar lupakan bahteranya sendiri.